Hai semua, jangan lupa tekan butang subscribe dan like dulu ya. Hari ni kita masak terung bakar, ikan bakar dan air asam yang power. Mula-mula kita cairkan sedikit butter dalam pan. Bila dah cair, kita letakkan terung yang telah dibelah dua. Terung ni kita masak dengan perlahan supaya lembut bahagian dalam dan luar dia dapatkan sedikit karamel dari butter tu. Bila dah lembut, kita sapu sikit lagi butter atas permukaan dia bagi tambah rasa. Terung bakar ni memang sedap dimakan dengan sambal atau air asam. Sekarang kita bakar ikan pula. Apa-apa jenis ikan pun boleh, ikan kembung, siakap atau pari pun sesuai. Letakkan ikan atas pan atau pemanggang. Sapukan sikit butter atau minyak supaya tak melekat. Dan biar dia masak hingga kulitnya garing sikit dan isi masak sempurna. Jangan lupa balikkan perlahan-lahan ya supaya ikan tak hancur. Sementara ikan tengah masak, jom kita buat air asam. Dalam periuk kecil, kita masukkan air asam jawa, garam, bawang putih, bawang merah dan cili padi hijau. Kita didihkan semua ni supaya semua bahan lembut dan senang dikisar. Sekarang masa untuk kisar, masukkan bahan yang dah direbus tadi ke dalam blender dan tambah beberapa biji kurma tanpa biji. Kurma ni kita guna sebagai pengganti gula, lebih sihat dan rasa manis dia pun natural. Kisar sampai halus. Lepas tu, masukkan balik paste tu ke dalam periuk dan panaskan sekali lagi. Kali ni kita tambah sikit lagi air asam jawa dan madu untuk seimbangkan rasa masam, manis dan pedas. Gaul sebati dan biarkan mendidih sekejap. Dah siap. Terung bakar lembut, ikan bakar garing dan air asam kurma yang manis-manis pedas. Memang sesuai untuk makan tengah hari atau malam. Terima kasih kerana tonton. Jangan lupa tekan butang subscribe dan like kalau suka. Jumpa lagi dalam video akan datang.